Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kita dapat soalan kat sini. Kalau beli 10 gram bunga emas, 20 gram bunga emas sehingga capai 1 kilo, boleh ke? Alright, tuan-tuan dan puan-puan, niat ni bagus dan boleh. Okey. Tapi dalam masa yang sama, daripada mentor pelbagaikan bentuk, kita niatkan untuk dana persaraan supaya tuan-tuan mempunyai pilihan dalam nak menjual emas itu nanti mengikut sasaran. Sebagai contoh, tuan-tuan takkan nak jual 10 gram 10 gram 10 gram ataupun 20 gram 20 gram, terus keluarkan 50 gram untuk bil hospital dan sebagainya. So pilihan itu lebih tepat mengikut gram yang ada. Okey, kalau anda katalah you just nak memerlukan dalam anggaran 2,000 saja perbelanjaan, keluarkan 1 dinar, jual saja 1 dinar tersebut. So satu kali susut nilai berbanding dengan sasaran yang tidak tepat. Maknanya you kena susut nilai dalam 2 ke 3 kali susut nilai tersebut. Dan perlu ingat setiap bentuk, sebagai contoh semua wafer 10 gram 9%, 20 gram pergi pada kurang dia kurang sikit 8. Okey. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, pilihan adalah mengikut sasaran tuan-tuan dan puan-puan. Seorang penabung emas adalah seorang perancang kewangan. Jadi tuan-tuan mampu membuat perancangan, keluarkan bentuk emas berdasarkan perancangan. Dapat? Tekan sign up, saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas, insya-Allah. Meja mari. Bye bye.